Masuk je. Boleh. Dah macam maintenance lah dia. Okay, hari kedua, hari ketiga kita dah kemas. Kita nak pergi pusing-pusing Kundasang pula. Malah nak balik. Apa? Bye. Okay, go. Oi, lapar akhirnya. Jadi apa bang? Jadi sekarang kita dah sampai dekat Ranau. Kita nak sarapan dekat sini. TO. Apa? Selamat? Selamat telur. Okay, sekarang kita dah sampai di benda lah. Tapak warisan dunia. Ada air terjun, babe. Jelas. Sebab hujan. Nak mandi pun takut ni. Tak sabar nak berendam dengan air panas. Dia pernah pegang air. Tak tahu panas ke tak. Ui, panas. Tak boleh ni. Ini memang betul-betul panas ni. Nampak wap dia. Kita try. Panas gila. Takat gitu boleh lah. Nak lebih tak mampu. Dapat bawah kan. Api apa. Betul, biasa macam tu. Orang apa lava tadi. Lava kan. Lepas tu pula ada air mata air. Jadi macam ni. Panas lah, kalau main panas. Benda. Oh, yang atas tadi panas. Okey, bawah dah. Kita try. Orang rendam kat perut sini. Oh, yang cakap. Okey dah lah. Tiga. Dah lah RM3 ni. RM10 je. Air panas pouring. Done. Sekarang kita dekat pasar, dekat dari Kundasang. Ni pasar ni tepi jalan je. Jadi kita nak cari sayur-sayur ada, buah-buah pun ada. Semuanya memang betul-betul fresh lah. Sekarang ni ingat nak cari strawberry je, nak try strawberry. Kiki ni apa rasa dia? Manis ke apa? Tapi tak jumpa yang betul-betul jual strawberry yang ada coklat. Lepas tu tengah cari ni. Dah jauh ni jalan, tak jumpa ni. Kebanyakan jual strawberry bungkus je. Macam mana? Tak ada ni. Dia letak coklat. Buah je terus. Coklat tengah dengan ni apa benda? Berry. Berry ya? Buah cinta. Itu dia macam mana? Kalau yang hitam ni manis, kalau yang merah tu dia asam sikit. Masam-masam sikit lah. Ini boleh makan terus eh? Ni boleh makan terus eh?
RM1. Okay, thank you. Burberry. Tak pernah rasa. Kita nak rasa. Daun. Burberry. Rasa-rasa manis. Manis tak? Kakak Z tengok reaksi orang makan manis. Oh nak lagi lah. Masalnya. Manis dah. Semua kena game. Ha, ni mana? Kena cek yang gelap. Daun kau makan. Tak berheng tu, daun tu. Temikai. Buah naga. Ni kat ni. Ni dah kopit dah ni. Oh, Balik ke sana kan? mangga. Apa tu? Mangga? Tak, aku nak pasal buat ni. Dia apa dia buah? 5 bali. 5 bali. Banyak malik. Ibu mal. Jarang makan ni. Kan? Daripada buah beli itu. Kita hitam. Okey sikit beli. Ciku. Dah lama tak makan ciku. Ciku kunyah. Rambut ada juga. Oh. Baik. Dah banyak-banyak ciku juga kan sedap ah. Sedap kan? Oh. Cuba nak makan rumput pula, daun. Makan rumput lagi lah. Pada Joanna. Rumput. Rumput. Daun. Ni daun apa ah? Bayam. Daun. Sawi. Oh, daun. Sawi goreng. Ha? Kailan. Sawi macam ni. Karen ke masin lah. Sawi. Ya, macam dia cakap. Wah, ragu. Oh. Macam Dia apa rasa? Lebih tak tepung ah. dia best. Cara rempih. Dia lebih kan? Betul-betul holiau. Kita rasa buah cinta. Kan bang? Baik. I love you. Kita jumpa lagi juga. Au! Nah. Buah apa ni? Avocado. Nak buah apa ni nak? Ni buah apa ni? Kau petik ke apa ni? Patut cinta kau kelat nak. Kelat cinta. Alpocado. Oh, Apa? Ini macam kek je. Dia punya tekstur dia macam kek, buah avocado. tapi dia punya rasa custard macam durian. Kita try. Okey lah. Boleh tak? Okey lah daripada cinta tadi. Okay, sekarang kita dah sampai dekat Desa Darmik. Wow. Okay, ni lembu. Lembu. Okey tak? Ni tank lembu. Halalan dah sampai New Zealand ni, kita ambil gambar banyak-banyak. Tak maaf, New Zealand pula. Sabah. Bagi lembu makan. Dengan sushi. Itu ayam ni. Oh, terbaik Mike. Mike, terbaik. Good job. Mike. Good Mike. Basah lidah kau Mike. Geli lidah dia. Wow, geli. Okay, dah settle tengok lembu dah bagi makan. Nak pergi ke sama. Okay, sekarang kita nak berlari ke checkpoint. Okay. Penat lagi. Dalam hujan pula. Sekarang kita nak try dapatkan susu. Kalau dapat susu lembu.
Tapi ramai sangat orang lah. Ramai sangat orang beratur. 500 ml susu segar 1, 2, 3, 4. Okay, kita dah dapat kita punya susu. Kita dapat dah. Yeah. Sebenarnya tak minum sangat susu ni. Try je. Dari sini dah booking ada call ni. Dia lagi booking.com yang bagi kat Regalia. Sikit. Sebelum gerak ni, kita nak ambil gambar dulu kenangan. Okay, 1, 2, 3. Sikit. Okay, sekali lagi. 1, 2, 3. Sikit. Okay, sekali lagi last. 1, 2, 3. Sikit. Cuma di dalam rumah terbalik tak boleh ambil gambar. Oh, dalam rumah boleh tak boleh ambil gambar? Dalam rumah, iya. Okey. Semua tengah tunggu rute. Tapi kat dalam tak boleh ambil gambar. Dah bayar tak boleh ambil gambar. Tengok je dari luar. Pening. Daripada tadi nak buat benda ni. Lagi pening. Ni siapa punya payung? Payung ni, payung adik-adik. Betul dia tak bawa? Mana gunung ni pakai ni tu? Kan tak ada. Bye-bye. Bye. Bye, jumpa lagi. Bye. Bye, Amy. Bye. Tak mahu ada gurau-gurau kasar. Okay. Okay, jumpa lagi next time. InsyaAllah. Okay, terima kasih tau. Okay, jumpa lagi next time. Okay, terima kasih. Okay, jumpa lagi ya. Okay, terima kasih tau. Okay, sama lah. Kalau ada salah silap, aku minta maaf. Aku gurau-gurau macam tu. Okay, okay. 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 Jangan hitam je. Okay. Okay, dah aku WhatsApp. Okay, terima kasih lah kalau ada gurau-gurau kasar. Tak apa. Kenapa? Kenapa tak boleh? Tak boleh. Tak boleh ya? Okey. Tengok dah terbakar lah tu. Malam ni teripit. Okey. Okey, terima kasih semua. Minta maaf lah kalau ada salah silap, tergurau-gurau kasar. Video okey, video play. Okey. Okey, bye. Okey. Ini apa mau ni? Okay, tadi separuh daripada tim kita dah balik. Jadi separuh lagi tinggal 4 orang. Kita akan stay sini lagi 1 malam. Kita nak jalan-jalan sini 1 hari lagi. Hari ni lah tinggal malam. Esok pagi gerak. 23. Okay. Okay dulu. Bye. Mau
Maafkan saya. Jangan ada bunyi titit please. Okey. Oh, boleh. Seorang. Tingkat 2. Tingkat 2 Oh belut. Sebab semua beg berat-berat. Assalamualaikum. Ui, besar. Wow, okey ni. Okey ni. Ini puas hati sih. Okay, kita dah sampai bilik. Oh, bilik agak besar juga. Ni okey tilam. Kita test tilam dulu lah. Wow. Tak real, tak real. Nak lagi real. Oi. Itulah kerja dia. Kalau dia apa? Kau masuk bilik. Okay, kita dah test. Ini dia punya ruang dia. Dia okey lah. Dia semua. Gula, creamer, kopi, tea. Ada 4. Air masak ada 4. Cawan heater. View. View dia. Laut. Nampak sikit je laut. Nampak sikit je laut kat sini. Tu laut, tu laut, tu laut. Okay, bilik panas. Okay lah untuk 1 malam. Yang puan hati. Kau tadi buat apa ke? I'm from room 2526A, but there's no bed towel. Itulah. Dan ni saiz M ada? Dah habis? Yang S, tinggal double XL, triple XL. Kalau yang putih? Ada. Yang putih ada? Okay, sekejap nak tanya dulu. Oh, color hitam ada saiz apa je? Kalau hitam ada saiz XXL dengan XXXL. Semua yang besar-besar lah. Itu belum, belum. Oh, belum. Belum? Oh. Yang sini sudah. Oh. Oh, Thank you. okay, welcome. Okay. Paling slow di dunia. Dia nak sampai pun tak tahu ni. Tengah pening nak makan aku ni. Agak asap oh. Mission terakhir kita Kinabalu. Makan seafood. Makan yang belum pernah makan lagi. Okay. Ni ikan apa? Jenahak. Jenahak. Okey, tambah dia. Sotong katak. Last day lepas makan tadi, kita beli souvenir. Semuanya fish magnet. Siapa nak tengok, siapa nak, kena jadi kawan baik dulu lah. Dah tak dapat ni. Kita orang dapat Amin. Aku bukan kawan baik kau lah. Beli sendiri. Ingat nak tidur. Tak jadi lah. Nak pergi washing machine. First time ni basuh baju kat Kinabalu. Luar negeri. Ramai dia, dia tak tidur. Bilang kat ini RM5 je. Tak sanggup. Macam mana? Pakai straw ni dulu. Nanti boleh keluar. Kau kena boleh? Boleh keluar. Masuk dah dari dulu. Dah lepas raya apa kena beli sabun lagi. Apa tu? Tak boleh je masuk dulu. Kita masuk dulu.
Tak tahu yang masuk sama dulu. Okay, try. Cuma try satu. Kalau dia terus turun lah. Turun dah. Kan, you got. Okay, Dah press. Okay, sekarang dah pukul 2:30 pagi. Tak boleh tidur lagi, tak tahu sebab apa. Okay, dia tak fokus lah. Okay, tak tahu lagi sebab apa tak boleh tidur. Okay, sebab tak sanggup nak tinggalkan KK. Barang semua dah packing. Tadi lepas je basuh baju tadi, terus mengemas buka baju. Masuk baju pula tadi ada problem. AC rosak. Nak masuk hampir RM3 tak boleh guna. Yang lain semua dah tidur. Cuma nak tidur juga ni, ngantuk. Esok flight awal pagi.